Mangsa letupan gas memasak di Taman Paguh Jaya, Paguh, Johor meninggal dunia selepas 4 hari bertaruh nyawa di unit rawatan rapi ICU hospital. Fauzi Syam Darwish, 51 tahun, disahkan meninggal dunia kira-kira jam 12.15 tengah hari ini akibat kecederaan parah. Allahyarham yang juga pekerja pembersihan mengalami lecur sehingga 60% anggota badannya dan dimasukkan ke ICU Hospital Pakar Sultanah Fatimah sejak malam Khamis lalu. Berita pemergian Fauzi Syam dimaklumkan rakan karibnya Hanafi Taib yang memaklumkan jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terus Pancor. Fauzi Syam melecur teruk apabila gas memasak disyaki bocor meletup dalam rumahnya di Taman Paguh Jaya, Paguh dalam kejadian pada pukul 8 malam. Ketika kejadian mangsa berseorangan di rumah manakala isterinya keluar memberi barangan di Taman Paguh Jaya. Akibat kejadian itu, mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring di luar rumah dengan kesan terbakar pada muka serta seluruh badan.